Peluncuran 3K dan program Brushi Titi 22 April 2026 Rabu pukul 7.30 pagi di Dewan Terbuka SKKK. Ceramah pergigian oleh Dr. Siti Sarah binti Abdul Ahmad, Pegawai Pergigian Klinik Lundang Paku. Bagi memupuk kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan gigi sejak usia muda, Unit Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Kampung Keling telah menganjurkan program Brushi Titi dengan kerjasama Klinik Pergigian Lundang Paku. Program ini melibatkan penyertaan murid peringkat prasekolah hingga tahun 6 dengan pelbagai aktiviti pendidikan dan amali penjagaan gigi. Murid prasekolah dan tahun 1 turut didedahkan dengan amalan merbes gigi secara praktikal yang dijalankan di sekolah bagi membentuk rutin harian yang sihat. Program ini turut mendapat sokongan tenaga pakar melibatkan seorang doktor pergigian bersama 3 jururawat yang memberikan tunjuk ajar serta penerangan kepada para murid. Ia juga turut dibantu oleh 10 orang murid doktor muda dari Kelab Doktor Muda SK Kampung Keling. Bersama saya, Dr. Siti Sarah binti Abdul Ahmad, Pegawai Pergigian UG13, Klinik Pergigian Lundang Paku. Boleh doktor nyatakan, apakah kepentingan pendedahan awal penjagaan gigi dalam kalangan kanak-kanak?
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penjagaan gigi awal untuk kanak-kanak tu penting lah untuk menjamin mereka orang punya kelangsungan hidup kan, sebab daripada mulut itu bermulalah segala-galanya, pemakanan, kesihatan. Jadi gigi ini penting sebab kita nak gunakan dia sepanjang usia lah, daripada kecil sampailah ke hari tua. So sebab itu dia penting untuk dijaga, gigi susu dan juga gigi kekal. Sebab apabila terkena sakit gigi, memang pelajar ni tak dapat buat kerja sekolah, tak dapat ke sekolah, ponting sekolah. So kita tak mau benda ini berterusan lah, sebab itu dia penting. Okay? Apakah nasihat doktor berkenaan penjagaan gigi khususnya kepada murid-murid dan juga ibu bapa SK Kampung Keling? Okey, untuk anak-anak SK Kampung Keling dan juga ibu bapa anak-anak SK Kampung Keling, mulakan penjagaan gigi dari usia awal. Seawal gigi tumbuh dah kena berjumpa doktor gigi. Amalkan berjumpa doktor gigi sekurang-kurangnya setahun sekali. Dengan tagline kami itu, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Dan amalkan berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pagi dan juga malam sebelum tidur. Berkoma-koma selepas makan, pemakanan yang sehat dan gunakan ubat gigi yang ada fluorida. So, jaga gigi untuk kesihatan bersama. Terima kasih doktor. Inisiatif seperti ini diharap dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid tentang kepentingan menjaga kesihatan gigi. Seterusnya, membentuk gaya hidup sihat sejak di bangku sekolah. Program seumpama ini bukan sahaja memberi pendedahan awal, malah membantu membina tabiat positif dalam kalangan generasi muda. Saya Muhammad Akif Hakimi bin Muhammad Syahimi, wartawan Cilik Sparkling Channel, melaporkan dari SK Kampung Keling.